Assalamualaikum, bersama aku Gizam dalam YouTube channel Zam 90 YTC. Okay gang, so petang-petang ni aku pergi shopping handphone lagi untuk bulan ni, kali kedua aku beli handphone. Tapi handphone ni aku nak bagi dekat abang aku supaya dia punya konten, dia akan semangat untuk buat konten lah. So kalau korang nak subscribe YouTube channel abang aku, jadi aku akan jumpa dia. Nanti korang akan tahulah nama channel YouTube dia. So aku beli handphone Redmi Note 14 Pro. So ini harga-harga handphone tu. So aku ambil yang ni, Redmi Note Plus 14 Pro 5G. Ni lah, aku ambil yang kalau warna hijau ni lah. So guys, korang stay tune. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. So ni dia Redmi Note 14 Pro 5G. Jangan tengok yang ni tau, aku beli warna hijau, tapi dia punya kotak warna purple. So dia 24GB. Oi, besar mat gig dia. Dia 256 IP68. Dan aku dapat ni lah, Mi Band ni. Macam biasa lah, Mi Band ni. So nanti aku akan pass dekat abang aku. Korang boleh lah tengok YouTube channel dia dan korang subscribe lah sekali dengan YouTube channel dia. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku juga. Ciao. Okay geng, so aku dah beli handphone untuk abang aku, Redmi Note 14 Pro. Then so aku nak pergi hantar dekat abang aku lah, kat sekolah, kat Cihas tu, tempat abang aku kerja. So korang nantikan bila aku bagi kat abang aku, tengok apa reaksi abang aku. Okay guys, sambung nanti. Okay geng, so aku dah sampai tempat kerja abang aku. You've arrived, destination is on your right. Setelah mengharungi hujan dekat sini, jom kita boleh ke masuk ni, sekolah tempat abang aku. Boleh masuk kan? Boleh masuk kan? Boleh. Jom. Okay geng, sorry sebab mikrofon tiba-tiba buat high pula. Aduh, okay kan, okey. Kalau korang tengok je, aku bagi hadiah dekat abang aku. So jom kita pass dekat dia handphone. Semoga dia boleh buat konten dan subscriber dia naik. So jangan lupa follow, like, share, subscribe sekali guys. Okay geng, layan je lah video yang tak ada suara ni. Tiba-tiba dah elok-elok dah, aku tak tahulah kenapa tiba-tiba mati kan. Sahabat aku mungkin dia cakap dia suka, aku tak tahulah kenapa tiba-tiba mati. Tak apalah, korang layan je lah kan YouTube channel abang aku, Razali Yaakob. Okay. Dia jam. Okay, yang pertama Mi Band. Aku bagi Mi Band. Yang kedua, ni tumbler. So kalau nak guna untuk tempat kerja senang lah tumbler ni. Okay tak? Okay, jadi tengok yang last apa yang dapat. Ni. Okay, so ni Redmi Note 14 Pro untuk abang aku. So untuk dia buat untuk dia buat konten. Tak nak kat sini. So untuk dia buat konten YouTube, korang like dan share je video abang aku So nanti abang aku akan buat unboxing lah. Nanti korang boleh tengok kat YouTube channel abang aku. Okay, terima kasih. Okay. Orang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecil.